72 horsepower je geng. 72 horsepower. Geng, kereta ni tak power lah geng. Aduh, banyak ni. Ada naik DVVT control. Lepas tu exhaust pun bunyi macam 3 silinder. Tapi bila kita tekan dia okey. Cuba perai. Perai bro. Bila tekan okey. Tapi bila idling dia macam tak okey. Jadi kita kena selesaikan masalah ni dululah geng. Barang pun nampak dah hebat dah. Ada coil apa semua tapi tak berapa jadi lah geng. Kena selesaikan masalah ni dulu. Kena buka enjin. Jadi kita untuk case ni kita akan buka enjin dulu. Ni pun ada tahi. Ke sebab ni ada tahi ni. Tak tikus ni. Sebab tak tikus ni ke horsepower tak naik. Jadi kita buka dulu. Mungkin gasket ke apa benda ke tak tahu. Kita buat betul-betul dulu. Sebab kereta pun tak sendik. Orang kata tak jadi-jadi selama owner main 4 tahun ni. Habis duit. Dia kata tak dapat perform. Jadi barang pun dah TD O4L. Ada banana semua. Jadi kita overhaul balik. Kita tune balik. Okay, so stay tune. Kereta ni kereta Myvi Paso 1.3 Block 1.3 ke? 1.3 geng. 1.3. Okay, so tu saja untuk kita kali ni. Memang dyno tak jadi. Kita akan sambung balik dyno selepas enjin ni siap. Okay, so tu saja. Assalamualaikum.